Saya panggil benda tu desperate growth tactic. Okay, macam ni lah. Ramai consultant dia akan ajar you sprint. Sebab diorang perlu result cepat. Diorang pun perlu result cepat. Untuk testimoni diorang sendiri. So, it's all about them. So, diorang tak kisah pun apa jadi dengan business you lepas 6 bulan. Asalkan dapat screenshot. Revenue naik 200%. Untuk diorang punya landing page. Untuk dijual dekat orang lain. Dan diorang move on pergi klien baru. Tapi, you yang kena hidup dengan kesan daripada strategi tu. Customer yang you push masa sprint, burn out, complain, refund. Brand image you yang you dah bina 5 tahun. Boleh hancur dalam 30 hari sebab you desperate growth tactic. Saya panggil benda tu desperate growth tactic. Business bukan sprint. Business ni marathon. Selalunya kalau kita tengok business yang boleh bertahan bertahun-tahun, dia bukanlah business yang 30 hari pertama dia boleh buat jualan yang hebat. Sebab yang menang dalam 30 hari pertama tu selalunya dalam 12 bulan dan sebab tu saya selalu ingatkan, you kena jaga image, jaga reputation. Sebab kalau you nak lama dalam dunia bisnes, benda tu yang last. Dia bukan taktik, bukan funnel. Saya suka cakap benda yang realistik. So, bila you as business owner nak achieve something, jangan set achievement tu untuk faster, tapi longer. Longer tu maknanya bila you achieve benda tu, you boleh bertahan lebih lama. Bukannya you dapat one shot sekali, lepas tu you nak dapat balik result tu dah susah dah. You boleh setuju atau tak dengan saya. It's up to you.